Assalamualaikum. Okey guys, untuk hari ni saya nak tukar tank 7 liter dekat motor saya. Okey, yang kita sedia ada kita guna hanya 4 liter. Yang ni 7 liter, jadi kita boleh tambah lagi perjalanan kita. Okey. Ini tank daripada Espada. Okey, kita buka tengok kat dalam. Okey, dalam dia tu lebih kurang okey lah. Okey, kita start buka cover set motor. Nak ikut cover set motor ni tak payah buka, tak apa, kita cuma buka sebahagian daripada belakang ni, kita koyak saja. Saya nak tunjuk keadaan di dalam, jadi saya buka. Okey, jom layan. Ini kedudukan asal tangki standard. Okey, setengah orang cakap bila kita tukar tangki besar dia akan tekan benda ni. Jadi kita tengok kejap air. Kalau kita tekan, kita akan lapik washer lah, bagi dia tinggi sikit. Kita tak mau bagi dia tekan dia punya cover bawah ni. Okey, dia cuma ada skru 10 je. Ini 1 2 3 4 5 6. Okey, ni perbezaan antara tank 7 liter dan 4 liter. Okey. Okey, saya ubah location. Tempat tadi dah gelap. Okey, kita buka semua ni. Kita nak pindah ke tangki baru.
Okey, ni untuk lemak kita, lekuk ni. Lekuk ni dia menghala ke sini. Okey, kita pasang semula. Okey, saya lapik di bahagian bawah washer supaya dia tidak menekan sangat dia punya cover ni. Okey, kita try tengok. Okey guys, projek sambung sampai malam. Tadi saya pergi dekat AT motor, buang dia punya ni, dekat cushion ni atas tu dia ada macam lekuk. Okey, saya buang semua. Jadi bila kita tutup dia rapat. Okey, kita buka lampu. Okey, tu saya buang tu, canai semua, tidak disangkut atas tank tu. Okey, bila kita tutup dia dah rapat. Okey, rapat semua. Ni sebab saya lapik washer. Jadi di bawah ni cover kita boleh pasang dengan elok. Setengah orang dia pasang dia tak lapik ni. Jadi cover yang bawah ni bila pasang semula dia akan stress macam tu. Klip getah di sini tak boleh masuk. Okey, jom kita pasang semula cover. Okey, terima kasih yang sudi menonton sampai habis video daripada saya yang tak seberapa. Ada sikit masalah tadi, kita outer dekat cushion. Okey, dah settle, rapat elok apa semua. Nanti last kita akan isi minyak, kita tengok berapa ringgit. Okey guys, terima kasih yang sudi subscribe saya punya channel. Kita isi minyak sekejap lagi. Okey guys, kita isi minyak. Okey, jom. Saya isi minyak hijau. Kita tengok berapa liter. Dalam ni dah ada sikit. Jadi kita tengok. Limpah. Okey. Tadi ada balance lagi dalam apa tank yang saya isi semula tu, minyak lebih. Okey, yang kita isi cuma 5.69 liter. Bersamaan RM13.70. Okey guys, yang sudi menonton jangan lupa subscribe saya punya channel. Terima kasih guys. Okey, jom. Assalamualaikum. Bye bye.